Assalamualaikum, selamat petang. Jadi untuk video kali ini saya nak berkongsi macam mana kita nak buat modul hazard light ataupun modul double signal lah untuk motosikal Wisdom 250SX. Jadi modul ni sebenarnya asasnya dia boleh guna untuk mana-mana motor lah. Untuk kebanyakan motor lah, tak boleh kata semua. Untuk kebanyakan motor kita boleh guna kaedah ni lah. Yang pertama perlu ada yang ni. Ini adalah diode jenis IN5408. Jadi kalau nak buat, pastikan dapat cari diode jenis IN5408. Cari sepasang lah, 2 unit untuk hasilkan satu modul macam ni lah. Seterusnya perlu dapatkan kabel ataupun wayar jenis 2 core lah, ataupun 1 core pun tak ada masalah. Yang saiz dia tak perlu tebal. Saiz dia ambil diameter 0.15 mm. Ingat diameter 0.15 mm. Sebab ni bila 2 core automatik wayar tu dia ada 2 warna yang berbeza lah. Jadi senang untuk kita bezakan kita punya modul. Tapi kalau kita nak pasang sendiri, tak ada masalah. Guna single core wayar pun tak ada masalah. Yang penting kita jangan terkeliru lah bila kita pasang modul nanti. Dan yang ketiga, perlu dapatkan konektor. Konektor ni bergantung pada jenis motor kita lah. Kalau untuk Wisdom, konektor ni kalau kita pergi ke kedai, kita minta dia nak konektor jenis bullet shape. Kalau nampak ni dia macam bentuk bullet lah, peluru. Jadi kita akan perlu beli 3 pasang. Kenapa 3 pasang? Sebabnya kita nak sambung ke soket asal motor lah. Kalau tak 3 pun paling kurang kena ada 2 pasang. Sebab apa? Yang pertama, daripada modul ni kita akan sambung ke bahagian signal sebelah kanan dan satu lagi signal sebelah kiri. Jadi dia tak kisah mana-mana. Tapi kalau katakan yang warna merah ni kita sambung sebelah kanan, yang pasangan dia ni pun kita kena cocok dia signal sebelah kanan lah. Jadi automatik kalau ni kanan, yang biru ni kita cocok ke signal sebelah kiri. Yang ni pun sebelah kiri. Apa jadi dekat bahagian satu lagi yang single ni? Yang ni kita akan sambung ke positif switch. Jadi untuk modul ni perlu ada switch lah. Seterusnya perlu ada, tengok ni adalah terminal block lah, jenis 10M. Sebab kita tak nak yang besar lah, kita nak ambil yang kecil je. Sebab wayar kita pun tak tebal, wayar kita 0.15 mm je. Jadi tak perlu ambil terminal block yang besar lah. Kalau tengok, ni adalah terminal block. Untuk siapa yang belum tahu, ni adalah terminal block. Jadi nanti kita akan potong dan kita ambil satu ni dan kita buka dia punya cover ni, dapatlah bahagian dalam lah. Kenapa saya gunakan terminal block? Sebabnya supaya mudah untuk kita sambung lah benda ni. Sambung diode dengan kita punya kabel ni. Kalau tak nak guna terminal block, kita boleh je solder lah, tak ada masalah, pemudah. Jadi seterusnya kita perlu dapatkan, ini adalah housing dia ataupun rumah dia. Jadi boleh pergi mana-mana kedai elektronik, cari housing dia. Jangan ambil yang besar lah, yang kecil je, dalam 3.5 cm dia punya panjang.
tinggi dia pula adalah 1.5 cm. Okey. 1.5 kali 3.5. Okey, kenapa? Sebab nanti yang kita punya diode ni kita akan letak kat tengah-tengah dan kita akan tutup. Okey. Okey, seterusnya dapatkan heat shrink ni. Okey, kalau tengok dia jenis yang halus je. Cukup untuk masuk bagi kita punya kabel 0.15 mm ni. Okey. Jadi kita potong kecil-kecil lah. Apa tujuan heat shrink ni? Sebab ni nanti wayar ni kita akan lilit pada diode dan kita akan panaskan heat shrink ni lah. Supaya sambungan wayar tu terlindung lah. Kita tak nak dia touch antara satu sama lain. Okey, untuk penyambungan bagi modul ni. Okey, yang pertama untuk diode ni, kalau perasan, okey, di diode ni ada satu garisan putih lah. Okey, garisan putih ni bermaksud adalah bahagian negatif diode. Okey, jadi untuk negatif diode ni, dua-dua ni kita akan sambung ke soket signal lah. Sama ada sini sebelah kanan atau sini sebelah kiri, tak ada masalah. Okey, bahagian positif diode kita perlu gabungkan. Kita gabungkan dia dan kita akan sambung dengan wayar yang akan kita sambung ke bahagian positif switch lah. Okey. Jadi nanti di bahagian negatif switch ni kita akan sambung dengan pasangan kabel ni. Okey, pasangan ni ada satu bahagian bullet shape jenis male dan satu lagi bullet shape jenis female. Okey. Jadi sekarang kita nak lipat dan kita gabunglah kedua-dua ni. Okey. Okey, jadi sebelum kita sambung kabel ni kepada diode, heat shrink ni kita kena masukkan dulu lah. Okey, masukkan dulu. Sebab kalau kita tak masukkan, kita tak boleh nak selit lah melalui depan konektor bullet shape ni. Okey. Okay, kemudian kita akan kepit lah supaya bahagian kaki diode ni rapat. Okay, jadi ni bahagian kaki diode yang kita dah rapatkan. Okay, jadi kita tolak aja heat shrink ni bagi rapat ke dalam. Okay, kenapa dia panggil heat shrink? Sebab getah ni bila kita panaskan, bila heated maknanya kita panaskan, dia akan shrink, dia akan mengecut lah. Okay, jadi kita ambil lighter dan kita panaskan. Okay, jadi dah siap lah. Ini adalah sambungan diode dengan kabel wayar. Okay, jadi kita ambil housing dan kita masukkan. Okay, dah masuk. Dan kita tutup. Okay, siap. Last sekali sebelum kita pasang modul ni pada motor, okay, kita perlu lilit lah housing modul ni supaya nak mengelakkan air susah nak masuk lah. Nak kata tak dapat masuk tu tak boleh juga.
sebab ini tak menjamin 100% kalis air, tapi dia membantu untuk menukarkan air masuk. Okey, jadi kita lilit ya. Okey, cara lilit dia buat bentuk X. Okey, okey, kemudian kita akan lilit dia macam ni pula lah. Okey, okey, jadi siap kita punya modul hazard light untuk motosikal Wistrom 250 SX. Sebelum tu, untuk panjang kabel ataupun wayar ni, okey, setiap wayar ni saya buat ukuran panjang ni adalah 10 cm lah. Okay, jadi kita boleh pendek lagi, tak ada masalah, dan pun boleh panjang lagi, ikut atas kita punya kehendak lah. Tapi bagi saya panjang 10 cm tu dia cantik-cantik lah, molek orang kata. Okay, terima kasih.